bahaya, tolong tahankan. Seleko yang bahaya, apa, simpang yang bahaya ni, tak boleh berhenti. Waalaikumsalam. Baru je lepas Seleko yang apa, simpang yang kau cakap ni. Oh, yang belok kanan lah tu, suruh sampai side ni. Ya. Jahat oh dia punya simpang ni. Yang mana? Dekat pasar? Oh, iya. Belum. Baik. Ngau. Oh. Tak ada, aku hantar counterweight je. Counterweight apa, 10 biji. Oh, ini kira kalau depan sampai belakang 70 ada kot. Yalah, Ghost stand tak ada hal. Tapi itulah kau cakap, kereta banyak lah, semak lah. Itu kau keluar dekat pasar tu banyak kereta tak? Traffic light pasar tu. Tak dekat ni. Alah, jalan dalam tu. Daripada public blank tu masuk kiri, lepas tu ada traffic light kan, pasar pagi kan. Dekat pasar pagi tu. Itu
itulah kalau berat-berat kat sini macam mana lah nak masuk ni. Iyalah. Ini satu trip je sampai. Ya? Okey. Baik, hati-hati dah. Nak pergi ni pun boleh tahan. Tadi lubang empat. Tak, aduh. Jaga lepas dah. Semua tak tahu. Ngam. Baru sampai ni dekat pintu gate ni. Pintu gate dia. Makin tutup gate tu tak ada masuk. Boleh keluar ni. Tak depan je tak belakang. Kat belakang. Jam. Jadi clear dah. Balik clear lain dah. Mobile clear dia. Mobile crane lah rasanya. Mobile clear tak apa. Tak ada buat. Tak. Memang nampak. Ya betul. Kalau pakai kedai dia, ini bocor. Dia jangan simpan. Baik. Okey lah, aku nak turunkan barang dulu. Okey, baik. Terima kasih. Kena reverse lagi. Dia nak rapat. Siap turun, aku kena reverse keluar sampai dekat simpang yang aku berbual dengan kawan tadi tu kan.
sekarang tak banyak counterweight, 10 biji. Untuk tambah counterweight dia tak cukup. Ini J-in berapa? 120 lah. Mana tempat yang ada pembangunan sempit macam mana, susah macam mana, kami letak masuk. Datang dengan diundang. Cuma ya, kalau korang tengok kalau kereta parking kat tepi-tepi jalan ni, itu perkara biasalah. Dia yang tak boleh dia lori, jangan kereta. Kereta dibenarkan. Parking lah sampai lebam kan. Datang dengan diundang, nampak ni. Mesin dia akan jalan sendiri sampai dekat tepi ni. Nanti dia turunkan sendiri. Macam ni lah cara dia jalan. Kesut sikit-sikit. 240. Aku pun ingat lupa pernah isi ke tak mesin ni. Tak tahu dah. Boleh sampai tak? Saya ya. Okay, aku nak buka ikatan. Walaupun dekat, ikat ke tak ikat, safety. Sebab aku tahu ada kawasan berbukit